mandat dan komitmen padu daripada pimpinan tertinggi Kerajaan Malaysia, Indonesia serta Filipina mampu mempercepatkan usaha penyelarasan bagi menangani kes penculikan dan kegiatan lanun di Selat Sulu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata mandat diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengeluarkan kenyataan bersama Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan Isnin lalu serta kenyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini membolehkan mereka bergerak ke hadapan bagi menjayakan usaha berkenaan. A statement made by President Duterte of Philippines recently and the bilateral meeting between Bapak Jokowi and Prime Minister Najib in our annual consultation in Jakarta the day before also gave us the full mandate from the highest level to move forward. Datuk Seri Syamuddin turut mengharapkan penyelarasan berkenaan perlu dilakukan secepat mungkin berikutan peningkatan penculikan, keganasan dan penyeludupan di wilayah berkenaan serta perkembangan hubungan antara Abu Sayyaf dengan Daesh serta kumpulan negara Islam IS dan keperluan melindungi keselamatan rakyat di Mindanao. I can report to the press today that our meeting yesterday in Bali, from the time the foreign ministers met only a few months ago, has been very encouraging. Now the challenge is operationalizing what we agreed yesterday, and that requires the military-to-military exchanges and standard operating procedures, and making sure that we are all three nations are on the same page. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melawat kapal hospital milik Tentera Laut Amerika Syarikat USNS Mercy TAH-19 di Kuantan, Pahang. Turut hadir Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamaruzzaman dan Pegawai Pemerintah USNS Mercy Kapten Peter Roberts.